Malahan saya membawa diri saya ataupun bagi lelaki-lelaki yang lain untuk berani mencuba untuk menunjukkan bahawa lelaki pun mampu melakukan apa yang wanita pun boleh. Betul? Untuk seorang lelaki tu, untuk sampai potensi tu ikut rezeki. Tetapi saya melihat untuk pendidikan awak kanak-kanak ni memiliki potensi yang besar untuk seorang lelaki. Sebab kalau pendidikan awak kanak-kanak ni kita semua tahu mesti melibatkan wanita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Inilah The Borak Kelantan. Akulah Izumi. So, hari ni kita nak borak santai lagi sebab kali ni borak kita luar daripada orang kata minda ya, luar daripada kotak sebab kita punya rakan borak kita ni lain daripada lain. Cuba kenalkan diri bro. Hai, selamat pagi. Saya Daniel daripada DEC 2 dan saya telah dijemput untuk menghadiri pertemuan podcast ini untuk membincangkan tentang kos DEC lah. Formal gila by the way. Okay, tepuk tangan sikit untuk kawan kita. So bro, right. Apa ni, macam mana? Ni first time datang kat Borak Kelantan? First time kan? Untuk kali ni memang first time First lah. time. Tapi pernah tengok tak sebelum ni? Kita kena tanya banyak kali. Okay. Kalau sebelum ni saya memang pernah tengok dekat TikTok dan juga sosial media lah. Jadi saya memang tahu memang podcast ini membincangkan tentang topik-topik Gen Z ataupun topik-topik semasa. Jadi saya pun agak terkejut kerana saya telah dijemput. Saya agak terkejut dan takut sebenarnya bercakap dengan awak ni. Kenapa? Sebab awak macam formal sangat ni. Oh, saya formal sangat ke? Tak juga Gen Z ke? Bukan pasal Gen Z, dia lebih kepada cara borak awak ni mengingatkan saya, mungkinlah sebab awak ni ada ciri-ciri guru lah. Awak memang minat jadi guru Untuk persepsi tu, ibu saya seorang guru, jadi kemungkinan besar minat tu dah jatuh kat awak sekali. Minat itu memang berada dalam diri saya lah. Okay. Sebab sebenarnya persoalan ni yang nak ditanya adalah sebab dalam masa sama kita kenalkan each other, kenalkan diri semua kan. Nak tahu kenapa ambil khusus bahagian DEC lah. DEC dalam bahasa Melayu apa panggil? Pendidikan awal kanak-kanak pendidikan awal kanak-kanak lah kan. Okay. So kenapa ambil course tersebut? Memang minat ke macam mana ke? Baiklah, kalau nak diceritakan bahawa saya masuk DEC ni disebabkan kerana peluang pekerjaan lah. Itu yang penting. Sebab kita semua tahu yang sekarang pekerjaan susah nak dapat. Sulit untuk diterima. Lagi-lagi pula pekerjaan yang mengenai tentang government. Jadi saya melihat pendidikan awal kanak-kanak ni memiliki potensi yang besar untuk seorang lelaki. Sebab kita tahu dalam dunia pendidikan ni jarang ada lelaki ikut turut serta. Betul. Jadi itu menjadikan sebuah orang kata peluang yang besar untuk diri saya sebagai seorang lelaki. Lagi-lagi pula yang sedang mengejar cita-cita dan memiliki wawasan. Jadi sudah tentu saya memilih untuk mengambil pendidikan awal kanak-kanak lah. Tapi kalau ikutkan cerita, minat saya untuk bekerja mungkin seperti seorang lelaki lah. Contohnya nak kerja polis, tentera. Kalau nak ikutkan saya punya cita-cita yang sebenar, saya nak jadi polis. Tapi kita tahu yang ramai yang berebut nak jadi polis. Jadi bukan saya seorang. Jadi untuk seorang lelaki tu, untuk sampai potensi tu ikut rezeki. Tetapi saya melihat untuk pendidikan awak kanak-kanak ni memiliki potensi yang besar untuk seorang lelaki. Sebab kalau pendidikan awak kanak-kanak ni kita semua tahu mesti melibatkan wanita. Betul. Yang selalu meminati bidang ini wanita. Jarang sangat lelaki, betul. Betul. Sebab saya pun terfikir pendidikan awal kanak-kanak ni mostly yang saya nampak memang wanita lah yang ambil kan. Adakah awak sebenarnya ambil khusus ini dengan dalam mindset yang kita kena ubah persepsi orang tentang pendidikan awal kanak-kanak ni juga sebenarnya? Itu pun juga saya juga turut membawa sekali kerana kita tahu di dalam kalangan masyarakat berbagai cara berfikirnya. Jadi saya datang ke sini dan juga saya ikut serta untuk mengambil pendidikan awal kanak-kanak ni. Bukan sahaja saya membawa sebuah orang kata perkara yang baru. Malahan saya membawa diri saya ataupun bagi lelaki-lelaki yang lain untuk berani mencuba untuk menunjukkan bahawa lelaki pun mampu melakukan apa yang wanita pun boleh. Betul? Apa reaksi you punya keluarga dan juga rakan-rakan tu? Baiklah. Untuk keluarga saya sangat mengalu-alukannya sebab keluarga saya sendiri juga tahu potensi besar seorang lelaki untuk mengikuti pendidikan awal kanak-kanak ni besar. Sebab kita semua tahu potensi untuk seorang lelaki ni diterima oleh pelbagai pekerjaan. Contohnya
tadika kemas ataupun pegawai pendidikan Okay. sangat besar. Oh, pendidikan awal kanak-kanak bukan sahaja kan sebab saya terfikir tadika sahaja preschool kan. Tapi dia boleh pergi proceed banyak. ke guru Boleh, yang semua. sekolah rendah, sekolah menengah juga. Betul. Sini. Malahan boleh mengikuti dan boleh masuk dalam Kementerian Pendidikan sekali. Apa proses dia? Dia start daripada pendidikan awal kanak-kanak, lepas tu? Pendidikan awal kanak sampai ijazah tu lah. Ijazah yang lah. kita faham lah yang itu lebih Difahamkan. tinggi. Tapi slow-slow lah yang part tu. Tapi untuk daripada permulaan orang kata ialah pendidikan awal kanak-kanak lah. Okay. Itu yang penting. So macam mana kalau macam mana, apa yang awak membuatkan diri awak ni lebih yakin untuk pilih course tersebut? Sebab macam contoh saya minat multimedia. At first saya suka, mula-mula saya suka buat graphic design, lepas tu macam makin lama tu dia makin bertukar. Dia rasa minat video editing kan. Tapi sebab multimedia ni cabang ni besar. Kalau untuk awak punya khusus lebih kepada macam belajar kan, mengajar orang kan. Tapi macam mana kalau awak ada kata ada minat lain tu, masih lagi fokus kat situ? Macam mana? Sebenarnya kalau saya ada minat lain, saya tetap membawanya sekali. Sebab pendidikan awal kanak-kanak ni bukan terperap sahaja. Macam kita tahu, mungkin orang semua akan berfikir pendidikan awal kanak-kanak ni mengajar budak je. Tapi itu salah. Sebab pendidikan awal kanak-kanak ni, kita membawa segi daripada golongan, komuniti dan besar-besar. Betul. Kita faham semua tu. Cuma ramai yang tak perasan dan ramai yang tak tahu. Jadi bagi saya memasuki ini bukan peluang saya terperap dalam satu perkara. Sebab saya tahu peluang itu besar. Bukan, saya tahu. Sebab kita nak, orang kata hilangkan stereotype orang lah fikir macam cikgu je kan. Betul tak? So Daniel, ini soalan daripada saya yang saya rasa mungkin pun boleh clear masyarakat punya pemikiran lah kan. When it comes to guru lelaki lah kan. Do you think guru lelaki ni lebih kurang ataupun lebih banyak? Guru lelaki semakin hari semakin ramai. Semakin ramai kan? Sebab saya percaya bukan saya sahaja yang berfikir seperti ini. Ramai lelaki yang sedar apa yang saya sedar. Jadi saya boleh katakan semakin ramai lelaki yang ikut serta dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Contoh kalau saya minat juga, macam mana nak masuk? Contoh lah, saya nak jadi tenaga pengajar. Mungkin saya tak ambil awak punya ni kan, course kan. Tapi saya macam mungkin dari course lain saya nak ambil tu. Ada proses lain ke? Macam alternatif? Ada. Sebab tu kita nak mengikuti taska ataupun orang kata tadika. Anda kata kita apply tadika kemas lah. Kita akan memiliki latihan ataupun orang kata latihan untuk mengajar lah ataupun orang kata bengkel. Untuk kita tahu dan kita dilatih oleh pelatih untuk mengajarkan kanak-kanak. Walaupun kita tidak memiliki orang kata pendidikan awal kanak-kanak, kita boleh juga ikut serta mengikuti untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Oh ya. Yeah. Okay. So saya nak buka sebenarnya tentang cerita ni yang saya fikir sebab kan macam ada orang minat tapi pun ada orang kata salah satu cabaran lah. When it comes to you ada cabaran, tapi yang nak masuk pun mungkin ada cabaran juga. Contoh macam awak buat kerja sebagai guru, and then cabaran awak mungkin dari perspektif orang akan cakap macam mungkin ibu bapa kurang nak trust dengan guru sebab trauma ke, ataupun media sosial, kadang ada golongan-golongan yang PDF ni menggunakan status guru, status yang tak kisahlah guru ke apa, dan diorang akan mengambil advantage kat situ. Macam mana nak tangani benda tu sebenarnya? Sebenarnya perkara ini berat tau. Sebab dia melibatkan tentang banyak kes yang telah berlaku. Perkara ini memang benar-benar terjadi. Jadi persepsi tersebut susah untuk diubah. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh memperbaiki. Cuma berat sikit untuk guru-guru. Jadi lagi-lagi melibatkan guru-guru, seorang guru-guru lelaki lah. Sebab yang banyak melibatkan PDF ni kita tahu yang selalunya lelaki lah. Jadi persepsi tentang masyarakat tu memang agak berat untuk guru lelaki. Tapi kita kena tahu, seorang guru ni dia memasuki sesuatu bidang, sebagai saya sebagai contoh, pendidikan awal kanak-kanak. Saya memiliki azam, saya memiliki sebab dan saya memiliki objektif. Jadi bila sesiapa yang mengambil pendidikan awal kanak-kanak ni, dia tahu apa yang dia cuba nak capai. Jadi kita tak boleh berfikir bahawa seseorang itu memasuki bidang pendidikan ini disebabkan nafsu ataupun keinginan yang pelik.
Sebab PDF ini ialah sesuatu perkara yang mental. Mental lah. Bukan sesuatu perkara yang orang kata Boleh jadi. bukan. Sebab dia sesuatu perkara yang gila ataupun mental lah. Jadi sebab itulah kita harus mengikuti latihan ataupun orang kata latihan pendidikan, ikut serta dalam pendidikan orang kanak-kanak. Sebab dekat situ kita dapat dilatih untuk menjadi seorang guru, dan di situ juga nampak kita punya empathy dan juga objektif kita apa sebenarnya untuk ikut serta lah. Adakah kita memiliki sesuatu yang perkara yang pelik ataupun perkara yang cuba untuk menjadi untuk mencapai satu matlamat yang baik. Kita semua nampak daripada situ. Jadi persepsi untuk mengubah seseorang daripada kalangan masyarakat untuk menuduh seorang lelaki itu PDF daripada guru lelaki itu memang ramai lah. Saya tak nafikan sebab saya juga pernah ditanyakan soalan sebegitu, dan itu soalan yang sangat berat lah. Oleh siapa awak ditanya biasanya? Ada kawan-kawan ada rakan-rakan awak lah yang bertanya. Sebab saya rasa sebab pemikiran masyarakat. Lepas tu lagi satu, kita tengok dekat media sosial, guru ni ditarget, jadi main target lah obviously. Kalau tak mengajar sangat pun, kalau tak mengajar sangat katanya pemalas. Kalau kita strict, nanti kan ibu bapa serang terus, betul tak? So saya tahu rasa tu macam mana. Sebagai manusia yang bukan ambil bahagian industri situ pun, saya rasa simpati juga kepada guru-guru sebab satu kerja keras kan. Lepas tu nak kena deal juga dengan orang kata orang punya personality, lagi kanak-kanak. Campur lagi ibu bapa yang mungkin akan rasa sensitif kalau anak dia dimarah semua kan. Tapi yang saya nampak kat TikTok contohnya macam abusive and then benda-benda related yang memudaratkan kan. Do you think ada rasa macam rasa takut tak macam nak continue you punya orang kata pelajaran tu pada that time, ataupun nak follow you punya passion sebab orang dah memburuk-burukkan macam tu? Itu ialah satu cabaran untuk setiap guru. Jadi kita faham setiap karya yang kita ambil, kita tahu apa risikonya. Jadi bila kita ambil, itu bermaksud kita telah bersedia untuk menghadapinya. Jadi saya tak rasa takut dan saya tak rasa macam nak berhenti. Sebab saya tahu itu ialah suatu cabaran seorang guru. Jadi tak perlu takut. Sebab itu ialah perkara yang normal dalam kalangan masyarakat. Seperti mana dalam media, kita tahu kita nak post something, kita tahu kita akan kena kritikan ataupun tidak. Itu juga seorang guru. Kita dah tahu dan kita siap untuk menghadapinya. Itu ialah satu cabaran. Itu dia. Conclusion dia adalah apa benda yang kau buat pun akan orang persoalkan. Yes. Kita tak boleh ubah. Tak payah cerita pasal jadi guru ke, jadi polis ke, anything you do pun orang persoalkan benda tu kan. So orang kata doesn't mean dalam bahasa Inggeris orang kata doesn't mean one bad apple is the whole thing rosak lah kan. Aduh, saya lupa lah quote tu. Kalau tidak saya tak sebut dah. Kata lupa lah. Macam dari segi saya akan baca soalan ni sebab saya rasa ada soalan yang saya tak boleh fikir. Saya rasa kena baca supaya nanti mungkin awak dapat lagi orang kata untuk improve lagi. Ya, betul. Okay. Ni soalan yang saya sebenarnya pun nak tadi baca, lepas tu sekarang saya nampak. Menjaga batas antara murid dan juga ni lah. Menjaga batas. Menjaga batas. Betul. Sebab dalam kalangan masyarakat, ibu bapa sebenarnya memiliki persepsi bahawa guru lelaki tak boleh menjaga kanak-kanak wanita. Ini ramai. Ramai dan banyak. Guru wanita ke guru lelaki? Guru lelaki tak boleh mengajar kanak-kanak wanita. Tapi kalau guru wanita mengajar lelaki? Itu pelik. Tu saya tak boleh cakap apa lah. Boleh pun lah macam tu. Is it because people mindset lah? Itu mindset normal. Dia macam ni je. Kita ni kalau nak samakan seperti seorang ibu yang cuba nak bersalin kan. Dah tak ada doktor wanita, ada doktor lelaki je. Nak bagi siapa? Nampak kan? Kita dah dapat jawapannya. Tak ada perubahan apa-apa. Guru lelaki tetap menjaga batas. Tapi kita kena tahulah batas kita sampai mana. Walaupun kanak-kanak tersebut nak pergi toilet, tetap ada seorang guard lah orang kata yang akan ikut. Tapi kita fahamlah tugas dia. Tapi sebenarnya setiap guru lelaki ni ataupun setiap daripada tenaga-tenaga guru ni actually seperti guru tadika ni ada pembantu wanita. Jadi guru lelaki boleh je minta bantuan kepada mereka. Jadi bukanlah satu masalah bagi guru lelaki untuk mengajar kanak-kanak berlainan jantina. Okay. Kalau macam contoh awak punya orang kata pelajaran yang awak belajar ni kan, seperti contoh kepercayaan ibu bapa daripada awak punya
bila dia tengok awak ambil course ni? Dia percaya tak? Ataupun bukan cerita pasal course, cerita pasal maybe ibu bapa yang luar sana bila tengok guru-guru ni, macam mana nak bagi convince kepercayaan tu? Macam mana nak bagi kepercayaan kepada diorang? Maksudnya masyarakat lah. Masyarakat lah, ya, Kami lah yes. sebagai Masyarakat. masyarakat guru ni. Pertama sekali, masyarakat kena sedar dan juga tahu kami mengambil bidang tersebut bukan kerana suka-suka. Kami memiliki objektif yang besar. Jadi setiap orang yang mengambil pendidikan awal kanak-kanak ni, dia telah diiktiraf. Bila dia telah diiktiraf, dia layak. Jadi tiada perkara yang boleh dipersoalkan kat situ lah. Sebab kami diiktiraf. Bukan sahaja diiktiraf daripada sijil, tapi daripada kerajaan. Jadi kami kira orang yang tahu apa yang kami buat. Kami memiliki objektif kami sendiri. Dan kami juga tahu bahawa kami ialah tenaga kerja. Dan juga orang kata dalam satu bidang komuniti, keibubapaan, kita semua tahu semua. Jadi masyarakat faham. Masyarakat boleh faham, cuma tak nak faham. Yelah, betul. So dia ni lah ada plan B tak? Contoh kalau tak boleh jadi guru nak jadi apa? Okay, itu ikut rezeki lah. Kalau saya tak boleh nak jadi video editor, mungkin saya ada pilihan lain. Saya ada pilihan lain, banyak pilihan. Macam saya cakap tadi kan. Jadi kalau kanak-kanak ni bukan sahaja terperap daripada satu perkara, jadi mengajar kanak-kanak je. Banyak lagi boleh jadi. Bukan jadi guru. Jadi saya boleh kata rezeki saya besar. Boleh spesifikkan tak macam apa yang selain daripada guru tu? Sebab kan mungkin kawan-kawan lain ada yang berminat kan? Mungkin diorang pun berminat, lepas tu diorang rasa macam okay, interesting. Sebab kadang yelah orang punya pemikiran when it comes to satu tu je dia akan fikir macam tak boleh pergi mana-mana lah. Kerjaan sangat limit lah. Sebenarnya saya boleh katakan pendidikan awal kanak-kanak ni luas. Saya sendiri pun tak mampu nak bercakap. Sebab bukan melibatkan daripada segi kerajaan saja. Swasta boleh membina tadika sendiri, taska sendiri. Jadi luas orang kata. Membina taska sendiri, bisnes lah tu. Bisnes lah lebih kurang. Tapi kita tahu lah objektif dia apa. Jadi luas lah orang kata. Kalau saya tak dapat jadi guru tadika pun, saya boleh buat tadika sendiri. Sebab saya diiktiraf. Jadi jadi doktor boleh, doktor boleh. Jadi pensyarah pun boleh. Doktor apa yang bahagian kanak-kanak tu? Lupalah. Saya pun tak ingat tu. Saya lupa lah nama tu. Aduh. Pediatric tak silap. Pediatric tak silap. It's for the kids. Untuk kanak-kanak. Saya tak tahu, tak pasti lah. Okay Daniel. So ibu bapa when it comes to cikgu wanita, diorang tak ada pemikiran apa-apa tau. Tapi dengan cikgu lelaki ni, contohnya kalau kita bagi situasi cikgu wanita pegang kanak-kanak perempuan, dukung ke apa tak ada masalah. Tapi when it comes to cikgu lelaki buat sesuatu, terus automatic suspicious. Faham tak? So macam mana nak overcome that fear? Sebab awak masuk sini cabaran tu macam tu kan. So apa macam mana nak overcome benda tu? Pemikiran macam tu. Sebab tu kami dilatih untuk cara mengajar kanak-kanak dan cara mengatasi situasi tersebut. Oh ya ke? Ada cara training juga nak overcome benda? Ada, cuma banyak cara ni. Terlihat daripada kanak-kanak tersebut jugalah. Macam awak cakap tadi. Guru perempuan boleh pegang kanak-kanak perempuan. Tapi kalau guru lelaki pegang kanak-kanak perempuan dia jadi suspicious kan. Jadi macam something wrong. Tapi pada realitinya tak macam tu. Kadang-kadang kita ni tak perlu memeluk kanak-kanak tersebut pun. Sebab kita dilatih untuk mengatasi cara tersebut. Pelbagai cara. Bukan sekadar peluk je. Jadi untuk soal ibu bapa pula tentang kepercayaan, ibu bapa telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru. Sebab apa? Sebab sewaktu ibu bapa telah menghantar kanak-kanak ataupun anak-anak mereka di sekolah, di situ mereka telah meletakkan kepercayaan kepada guru. Sebab mereka sendiri juga telah melihat bahawa sewaktu nak hantar kanak-kanak dan ikut masuk ke anak-anak mereka di dalam sekolah ataupun tadika, telah menjumpai guru tersebut. Jadi di situ kalau mereka menghantarnya, itu bermaksud mereka percaya kepada guru tersebut. Jadi tak ada apa-apa perkara yang orang kata suspicious apa-apa lah. So kita sebagai masyarakat ni tak perlu nak overthinking lah kan. Tapi kalau diiktirafkan contoh SOP, contoh guru wanita dengan guru lelaki dia ada SOP. Maksudnya kalau guru wanita boleh dibenarkan, guru lelaki mungkin ada certain benda tu kena boundaries kan. Agaknya setuju tak kewujudan SOP tersebut? Ke awak rasa macam agak limitation sikit untuk kanak-kanak ke? Sebenarnya perkara tu dah terjadi lah pun. Adalah maksudnya. Itulah yang awak kata tadi pasal ada training semua tu. Betul. Itulah maksudnya. Jadi memang dah ada dah SOP-nya. Jadi kita telah dilatih untuk buatnya. Jadi tak ada apa-apa perkara yang perlu dirisaukan lah untuk overthinking sejauh tu. Jadi semuanya dalam keadaan terkawal lah. Terkawal lah.
Sebab kita kan ada fear Betul lah. kan. Sebab when it comes to guru-guru, sebab saya boleh bagi saya satu contoh student sekolah rendah lah, kes bully. Kadang betul. cikgu tak boleh nak buat banyak Yalah, perkara tak sebab boleh handle. it's involved dengan ibu bapa, betul tak? Okay. So kalau macam contoh stereotype guru when it comes to gaji, talk Gaji. about gaji. Sebab awak pilih ni, lepas tu awak kena fikir juga nak cara hidup kan. Of course kita buat satu benda mesti kena ada duit, betul tak? Betul. So orang kata guru ni gaji dia alah 2,000 ciput aja, orang kata tak boleh survive lah, macam tak kaya lah orang kata. So apa benda yang awak rasa macam salah kat situ bila orang fikir macam tu? Salah dekat situ ialah melihat daripada gaji. Dia tak fikir intention. Yes. Okay. Dia tak tanya kenapa nak ajar pendidikan awak anak-anak ni. Boleh jadi minat. Minat tak termasuk gaji. Kalau cerita gaji tentang 2,000, itu untuk yang awal-awal masuk. Cuba try tanya kepada guru-guru tadika yang telah bekerja selama 30 tahun, 10 tahun, gaji mereka tak sama 2,000. Lebih tinggi. Cuma kita je yang tak tahu. Jadi untuk perkara itu bukan sesuatu perkara yang pelik lah. Gaji akan sentiasa naik. Yes. Jadi tak payah nak persoalkan gaji. Sebab mana-mana pekerjaan pun, untuk pertama kali masuk, basic semua 2,000 ataupun 1,000 ke bawah. Betul. Jadi tak ada apa-apa yang perlu dibahas untuk pengalaman pekerjaan tu lah yang mendapatkan that kind of amount. Betul. So kalau bagi awak macam saya, contoh saya berminat, lepas tu saya nak masuk, apa proses pertama? Proses macam mana? Maksudnya terus masuk guru ke ataupun kena start di bawah dulu macam kan ada level. Macam saya cakap lah. Nak untuk sampai ke situ mesti ada latihan. Dan latihan tersebut dilatih oleh pelatih yang telah dilatih dan juga berpengalaman. Jadi dekat situ untuk menentukan bahawa kita layak atau tidak. Jadi bila kita benar-benar layak, kita mampu untuk mencapai menjadi seorang guru tadika. Dia tak start dari bawah macam tadika lepas tu baru boleh naik atas. Dia kena start dari awal. Dia kena start daripada bawah. Sebab seseorang yang tak ada apa-apa pengalaman ataupun tak ada apa-apa pengiktirafan tak boleh nak jadi faham. Sekolah menengah ke atas. Kena ada something proven dulu. Betul lah. Okay. Apa ni, saya zaman social media, Daniel tahu of course. Daniel aktif tak dekat social media? Saya aktif. Ada tak kadang-kadang bila belajar tu kena buat live, kena promote ke apa ke, marketing ke? Bagi saya tak perlu pun. Tak perlu lah. Sebab yang saya dengar daripada isu semasa yang tentang guru-guru kan, when it comes to mengajar ni, dia ada yang baru ni viral tentang guru mengajar dan buat live sambil tunjuk student-student semua kan. Kat situ actually ada impression buruk tau sikit tentang guru. Sebab first of all, professionalism. Kita cakap pasal professionalism. Bila belajar, bila mengajar, sepatutnya kita memanglah tak pakai phone semua. Tapi bila nampak sebegitu rupa and then campur dengan guru tu pun menunjuk muka murid tanpa konsen ibu bapa, itu pun menambah lagi keruhan saya nak cerita. Tapi what is your pandangan? Adakah benda ni baik atau buruk? Mungkin dari segi, mungkin awak fikir marketing ke, ataupun mungkin dari segi benefit dia ke apa ke? Bagi saya ini hanya individual punya keuntungan saja. Individual punya keuntungan. Kenapa awak fikir macam tu? Individual keuntungan. Sebab ini melibatkan integriti dan juga profesional sewaktu bekerja. Dan kita tahu bahawa sewaktu bekerja, apa objektif untuk melakukan live dan buat TikTok? Tak datangkan manfaat apa-apa. Walaupun kita tahu mungkin akan datangkan sebuah perkara positif dan juga negatif. Tetapi apa yang terlihat sekarang ni, negatif lebih besar daripada positif. Jadi itu ialah satu perkara yang saya kata tak patut dicontohi lah. Sebab saya juga sedar dan juga saya pernah melihat guru-guru melakukan aktiviti kelas ataupun sedang belajar sambil melakukan live, membuat TikTok, sambil mendedahkan wajah-wajah kanak-kanak. Itu sebenarnya semua salah. Sebenarnya salah lah. Salah. Kita walaupun tidak dibenarkan. Kalau ada dapat konsen daripada ibu bapa pun tak boleh juga akhirnya. Sebenarnya memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab bukan melibatkan ibu bapa je, tapi melibatkan kanak-kanak tersebut juga. Tapi macam mana boleh terlepas benda tu? Sebab mungkin ada yang mengatakan dengan niat hanyalah untuk mempromosi ataupun market lah kawasan belajar tersebut tu, institusi tersebut. Tapi macam mana kalau macam benda tu sebenarnya tak boleh?
Tapi kenapa benda tu boleh terlepas? Sebenarnya Lepas kita pandang. kena membezakan Ha. promosi itu macam mana. Hmm. Seperti social media, cara untuk mempromosikan sesuatu itu bukan daripada secara live ataupun secara ber-TikTok. Cara berpromosi ni bermacam-macam cara. Bukan hanya melakukan live. Live tidak menentukan bahawa itu menjadi sebuah perkara yang nak mempromosikan sesuatu. Betul tak? Betul. Jadi kita kena tahu situasi tersebut. Adakah dia mempromosikan ataupun dia sedang melakukan aktiviti melibatkan profesional dan integriti sewaktu bekerja. Itu yang kita kena lihat. Tu yang awak, sebab tadi tu yang awak mention pasal mungkin dia nak meng-outside untung lah keuntungan yang side income lah Lebih kurang lah. Tapi ya, sebab saya dulu pernah tengok orang kata reels Instagram. First saya rasa viral kat Instagram. Cikgu kalau marah ke apa student, dia kena record diri dia sendiri. Betul tak? Dia macam just dapat that kind of reaction daripada student, tapi dia just record diri dia sendiri. Tapi sekarang ni dia lebih kepada sekarang ni dah live pun boleh nampak time mengajar dia marah-marah apa semua dia buat live. Okay. So macam bagi awak lah is that still a professional ethic dalam kerja ataupun tidak? Kalau macam tu. Kalau ikutkan daripada SOP, itu ialah tidak lah. Tidak Sebab sewaktu bekerja ataupun melibatkan profesional sewaktu bekerja dan integriti, kita tidak dibenarkan langsung memegang telefon bimbit. Pendidikan awal kanak-kanak pun dah state benda tu lah sekiranya. Bukan tak ada, boleh. Cuma kita kena faham konsep tersebut. Adakah telefon tersebut membantu kita untuk sewaktu belajar ataupun live? Beza kan? Kita pegang handphone, adakah kita melihat pembelajaran atau apa yang kita nak lakukan selepas ni ataupun melakukan live? Dekat situ kita nampak objektif utamanya apa. Tak boleh menjualkan perkara itu promosi. Tapi kalau orang argue dengan awak kata mana boleh kami buat ni untuk apa orang kata marketing, kita nak dapatkan lagi ramai pelajar-pelajar lagi rasa motivated nak belajar. So apa you punya nak tangani tu orang macam tu? Okey, nak tangani tersebut memang susah lah. Memang kalau orang dah ini melibatkan individu lah. Individu. Jadi apa yang kita boleh ambil tindakan ialah seperti contohnya mengambil tata tertib, integriti dan profesional sewaktu bekerja lah. Sebenarnya ramai je yang melakukannya dan telah ramai juga yang telah ditegur. Dah dikenakan tindakan ke belum? Ada yang pernah. Ada yang pernah. Cuma tidak pernah dipaparkan, dipamerkan lah. Jadi memang akan ada tindakan lah yang akan diambil. Memang perkara tu memang tak boleh. Sebab saya rasa macam kalau beginilah jadinya, takut makin kurang nanti ibu bapa dapat kepercayaan ataupun dapat nak percaya kepada guru tau. So daripada first impression pun dah nampak macam tu kan. Sebab bagi saya when it comes to you buat live, lepas tu tunjuk muka murid-murid tanpa consent semua, obviously privacy lah kan. So kalau macam contoh awak, apa yang awak akan buat? Apa alternatif selain daripada live kalau awak mengajar nanti? Contohlah. Orang mungkin majikan awak lah suruh buat live lah untuk marketing. Tapi kalau awak fikir macam benda tu is not good, apa alternatif awak? Mungkin awak ada suggestion ke kat diorang? Kita telah dilatih untuk mengetahui benda-benda yang dilarang. Jadi kita tahu bahawa melakukan live tu dilarang lah. Sebab menedahkan wajah-wajah kanak-kanak. Betul. Jadi alternatif lain boleh dilakukan. Contohnya mempromotionkan sekolah tersebut. Dia boleh buat video content. Tak perlu kau buat live. Yes. Simple. Betul. Kenapa nak kena buat live sebab kelas? Nampak kan? Situ dah nampak. Video content, posting semua. Itu je lah. So, komen saya tentang itu. Yang komen lah. Okay. Saya rasa kita kena tanya pasal benda ni. Saya lah nak tanya. Kalau lah awak diberikan RM100,000 kan? Okay. Awak mungkin awal-awal awak masuk, mungkin awak dah habis graduate semua kan. Tiba ada orang bagi nah RM100,000. Awak nak buat apa dengan RM100,000? Mungkin awak ada niat nak buka tadika ke, taska tadika sama ke? Tadika. It's different Tak sama. Tak sama lah sebenarnya. Tadika, taska ataupun sekolah rendah ke, apa awak nak buka? Institusi apa awak nak plan kalau awak dapat RM100,000 bajet? Okay, RM100,000 ni ialah perkara yang besar sebenarnya. Bukan sekadar sekolah saja, tetapi membangunkan sebuah komuniti. Jadi saya lebih rela melaburkan untuk komuniti ibu bapa. Komuniti ibu bapa macam mana tu? Kita membina komuniti ibu bapa untuk mendidik kanak-kanak. Sebab datang daripada generasi sekarang, terbentuk daripada keibu-bapaan. Bukan sahaja daripada sekolah. Kanak-kanak dibentuk melalui daripada peranan ibu bapa di rumah. Jadi generasi sekarang
harus dikuatkan daripada segi mana? Ibu bapa terlebih dahulu, baru sekolah. Tapi Hmm. ramai yang salah. Ibu bapa kat rumah tidak menjalankan tugas, Betul. tetapi merasa sekolah yang akan membentuk anak mereka. Itu salah. Jadi saya lebih rela melaburkan wang tersebut kepada Pada perkara ibu. tersebut. Okay. Sebab saya tahu, kita nak membaiki sesuatu, kita kena cari punca utamanya. Kalau punca utamanya tidak dapat dibaiki, itu bermaksud kalau kita buat apa-apa sekalipun untuk membina sebuah sekolah ataupun sebuah perkara-perkara yang orang kata organisation yang cuba untuk selamatkan, takkan jadi apa-apa. Sebab utama dia rosak. Betul. Itu je saya boleh cakap. Okay, awak ada pesanan yang terakhir tak kepada audiens yang mana sedang tengok awak ni? Kot-kot nanti mana tahu kos awak pun hentikan. Wow, excited selalu boleh tengok Daniel dekat sini. Ada cuba. Awak ada pesanan terakhir tak? Pesanan terakhir? Boleh. Kita ni ialah pelajar. Jadi kita juga mengambil bidang pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kita memiliki objektif yang besar. Kita membawa minat serta kita membawa juga nama-nama generasi-generasi muda. Sebab kita ialah bakal-bakal guru dan bakal-bakal tenaga kerja, iaitu tenaga-tenaga guru. Jadi saya boleh menasihati bahawa teruskan berusaha dan teruskan untuk mencapai cita-cita anda semua. Itu dia. Tepuk tangan sikit. Sampai sekarang lagi saya rasa macam saya bercakap dengan dia ni macam betul-betul dengan orang atas saya, macam orang politik pun Tak ada. boleh. Kalau diberikan peluang awak jadi politik, awak nak jadi ahli politik. Boleh, saya boleh jadi menteri pendidikan. Wah, lagi mantap. Menteri pendidikan. Okay. So awak kira tak kisah janji minat tu still ada lah. Yes. Okay, interesting. Conversation yang menarik guys hari ni sebab dia lain daripada yang lain. Saya pun belajar benda baru daripada Daniel. Daniel pun mungkin boleh belajar daripada saya sebab saya ni lebih pada spontaneous person and kami kalau cara bercakap kami memang macam ni lah gitu lah, macam santai gitu. Tapi you are different and I'm thankful. Terima kasih datang lah. Terima kasih datang, terima kasih mengalu-alukan diri untuk tiba di podcast Borak Clan, you know. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya di podcast tersebut. Next time kalau ada lagi kita panggil, mungkin untuk game ke apa kan. InsyaAllah. So korang mana yang sedang melihat daripada YouTube ke, mana yang tengah tengok YouTube atau TikTok, by the way mana yang tengah tengok kat TikTok, nantikan video reels yang akan datang. Untuk YouTube insyaAllah kita akan adakan game lagi, so korang stay tune sahaja. Mana tahu kita boleh ajak Daniel masuk sekali main. Mana tahu ataupun dibagi tutorial macam mana nak jaga anak-anak, jaga kanak-kanak je tu kan. So terima kasih semua yang melihat. Inilah culture kami dan inilah The Borak Clan. Saya Izumi dan ini Daniel. Itu saja daripada kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye bye.